Yang ini pula datangnya daripada seorang pendengar berkongsi pengalaman. Kata ini kisah dikirimkan pada saya, datangnya dari seorang suami, dan beliau kata jangan sebut nama tertera di alamat emailnya sebab itu adalah nama sebenar dan email syarikat kerjanya. Jadi beliau menggunakan nama samaran Maidin, berkongsi peristiwa yang beliau sendiri alami, dan inilah satu perbuatan yang beliau benar-benar menyesal dan tak dapat lupakan. Perkara ini berlaku, baru jugalah ni 2 tahun yang lalu. Kata Encik Maidin, bukan nama sebenar. 2 tahun yang lalu Kisi, 2 tahun lebih yang lalu, saya telah pun kehilangan orang yang paling penting dalam hidup saya, iaitu isteri kesayangan saya. Isteri saya meninggal dunia dalam perjalanan pulang ke rumah sedang dia menunggang motosikalnya. Saya waktu itu sedang bertugas. Bila mendapat berita isteri kemalangan maut, saya terus menjadi tidak terkata dan harap yang terbaiklah, yang isteri saya akan terus panjang umurnya. Sampai di hospital terlihat terbujur baring mayat isteri saya. Kesedihan. Saya sampaikan tidak boleh kerja. Saya ambil cuti. Lama Kisi, mula-mula ambil cuti seminggu. Kemudian saya extend ataupun panjangkan, lanjutkan cuti saya kepada 2 minggu sebab saya tak boleh lupakan, dan lanjutkan sampai sebulan lebih saya bercuti. Sehingga kan saya dapat surat dari syarikat mengatakan kalau saya tak kembali bertugas, saya akan diberhentikan kerja. Jadi apa yang berlaku Kisi? Pengalaman yang saya tak dapat lupakan, saya telah pun berjumpa dengan seorang pakar yang katanya boleh membantu saya menghilangkan rasa kehilangan saya ini. Tapi saya harus patuh apa yang dia suruh saya buat. Antaranya saya selama 44 hari, 44 malam, saya tak boleh makan daging-daging yang berdarah. Saya harus berpuasa dari makan daging-daging, daging kambing ke, lembu, ayam dan sebagainya. Satu. Yang kedua, dalam masa 44 hari itu juga saya tak boleh bersatu. Yalah, mungkin kalau saya ada berumah tangga, tapi itu perkara yang senang. Sedangkan saya tak boleh lupakan isteri, takkanlah saya nak buat perkara macam tu. Dan yang lainnya Kisi, kata Encik Maidin, bayangkan selama 44 hari, 44 malam. Para pendengar, ingat misteri jam 12 hanya hiburan. Jangan kita terikut-ikut, dan apa yang diketengahkan hanyalah setakat hiburan saja. Selama 44 hari 44 malam, saya tak boleh dekatkan diri saya dengan Tuhan. Jadi faham-fahamlah, dia tak boleh buat apa. Jadi setelah genap 44 hari, saya disuruh datang berjumpa dengan tukang ubat ini. Dia mulakan upacara. Saya tidak berpakaian, hanya berseluar pakaian dalam saya. Dia sembuh satu badan saya dengan mungkin saya rasa sirih, dengan baca mentera yang saya tak faham bahasa apa yang digunakan. Kemudian dia suruh saya gantung sesuatu di depan pintu rumah. Katanya, untuk beberapa malam saya tidak akan kesunyian. Selagi saya inginkan, dia akan datang. Saya tanya apa? Dia kata jangan banyak soal. Bawa benda ni, taruh dekat depan pintu. Dan setiap malam, hari Khamis malam Jumaat, taburkan garam ini di dalam rumah. Dia macam sejenis garam warna putih macam serbuk. Jadi saya buat Kisi apa yang dia suruh. Malam Khamis yang pertama, malam Khamis yang kedua, saya semakin gelisah dah 2 minggu, tapi tak ada apa-apa pun yang saya dapat lihat. Jadi saya marah, telefon tukang ubat ni di ujung talian dan marah-marah beliau. Kata Encik Maidin, bukan nama yang sebenar. Kisi, masuk hari Khamis yang ketiga setelah saya lakukan apa yang dia suruh. Tepat jam 12 tengah malam Kisi, pintu rumah saya diketuk beberapa kali. Waktu itu saya sedang nyenyak tidur kerana kepenatan.
Saya keluar dari bilik, menghala ke pintu rumah. Bila sampai dekat depan pintu, saya terbau sesuatu. Kisi nak tahu apa yang saya bau? Saya terbau minyak wangi yang memang suka dipakai oleh arwah isteri saya. Bila saya buka pintu, Kisi, alangkah terperanjatnya. Saya ternampak arwah isteri saya depan pintu rumah. Saya tercengang, menangis. Saya buka pintu. "Sayang, masuk sayang, masuk." Dia masuk dalam rumah. Saya pimpin tangan arwah isteri tika itu. Dan untuk malam-malam berikutnya, setiap malam, Kisi, selepas jam 12:30 malam sampai subuh, benda tu akan datang ataupun arwah isteri saya akan datang dan akan temankan saya tidur bersama dengan saya. Rumah saya ni saya tengok sentiasa bersih. Lama-kelamaan, bila ibu saya datang, marah kenapa rumah berselirak tak bersih, bau busuk. Saya marah bila ibu saya kemaskan rumah. Saya marah bila ibu bersihkan rumah. Sampaikan saya suruh ibu keluar dari rumah. Kata ni rumah saya. Kisi nak tahu, ibu saya dah khawatir dengan perbuatan saya sebab dalam bilik saya ni dah macam-macam benda, bara api, kemenyan dan sebagainya yang dia jumpa. Akhirnya, saya dah tak bekerja lagi. Saya dilamun dengan mimpi yang isteri saya dah hidup kembali. Selama beberapa bulan saya tak campur orang. Duduk dalam rumah saya sampai bau busuk, Kisi. Saya sampai tak bersihkan diri, sampai berjanggut. Sampaikan saya ni dah tak campur orang. Itulah yang berlaku, kata Encik Maidin. Untuk saya berkongsi lebih panjang lagi memang, Kisi, tak dapat saya lupakan. Tetapi apa yang ingin saya ketengahkan, akhirnya saya disedahkan apabila ibu saya dengan cara sembunyi-sembunyi. Pada satu hari, apabila saya tidak ada di rumah, mungkin ibu saya perhatikan saya dari jauh. Saya keluar rumah nak beli makan. Ibu saya masuk cara sembunyi-sembunyi dalam rumah saya, letakkan sesuatu di atas katil. Malam tu, saya ingat lagi, Kisi. Seperti biasa menantikan kehadiran isteri. Apabila dia ketuk pintu, saya buka, tarik tangan masuk dalam bilik, tidur di tepi saya. Tiba-tiba badan saya gatal-gatal. Saya bangun dari katil, terperanjat. Katil saya penuh dengan semut. Apabila saya tengok dekat tepi, ya Tuhan, Kisi, yang baring tepi saya bukan isteri, tetapi makhluk yang berkafan macam hantu pocong. Saya bermain dengan api. Rupa-rupanya saya seringkali dalam keadaan tidak sedarkan diri. Setiap kali saya tidak sedarkan diri, benda itu akan menghantui, menghasut khayalan saya. Saya diobatkan, rumah itu dijual, kata Encik Maidin, dan sekarang saya tinggal bersama dengan ibu. Saya tak boleh tengok gambar arwah isteri. Setiap kali saya nampak, saya akan duduk termenung dan teringatkan beliau. Tolonglah Kisi ketengahkan apa yang saya alami. Terima kasih dan selamat tengah malam.